Korang pernah dengar cerita tentang orang yang hilang di ladang kelapa sawit, tapi bila jumpa balik, dia bukan orang yang sama. Aku tak pasti benda tu betul atau tak, sampai satu kampung kami sendiri jadi saksi. Malam tu, ada seorang budak pondok, santi muda, lari masuk ke ladang. Katanya, dia dengar seseorang panggil nama dia. Masalahnya, orang yang panggil tu dah lama mati. Dan yang lebih seram, budak tu tak pernah keluar dari ladang tu. Walaupun kami semua yakin kami nampak dia berdiri di antara pokok-pokok sawit. Kampung kami di Pahang ni sebenarnya biasa saja. Tenang, jauh dari bandar dan dikelilingi ladang kelapa sawit yang luas sampai tak nampak hujung. Siang hari, orang keluar kerja macam biasa. Ada yang ke kebun, ada yang jaga kedai kecil depan rumah. Budak-budak pula berlari dekat jalan tanah merah, main sampai senja. Bila azan maghrib berkumandang dari surau kecil hujung jalan, semua mula masuk rumah. Pintu ditutup, lampu dipasang dan malam pun turun perlahan-lahan. Bawa sekali suasana sunyi yang memang dah sebati dengan kampung kami. Sunyi itu biasanya menenangkan. Bunyi cengkerik, angin lalu celah daun sawit, semua tu dah jadi macam muzik latar setiap malam. Tapi sejak beberapa minggu sebelum kejadian tu, sunyi tu mula rasa lain. Macam ada sesuatu yang tak kena, tapi susah nak dijelaskan. Mula-mula, bau. Bau tu datang tak tentu masa. Kadang waktu malam, masa aku tengah duduk di beranda, tiba-tiba angin bawa satu bau yang buat dada rasa sempit. Bau anyir, pekat, macam tanah basah bercampur sesuatu yang dah lama tersimpan. Pernah sekali aku tengah makan, terus hilang selera. Bau tu datang sekejap saja. Lepas tu hilang macam tak pernah ada. Anehnya, bukan aku seorang yang perasan. Jiran sebelah rumah pun pernah tegur benda sama. Dia kata bau tu muncul dekat dapur waktu tengah hari, masa matahari tengah panas. Tak logik langsung. Bau macam tu sepatutnya datang dari tempat lembap, bukan tengah panas terik. Lepas beberapa hari, bau tu makin kerap. Dan setiap kali bau tu muncul, angin tiba-tiba jadi dingin. Bukan sejuk biasa, tapi sejuk yang buat bulu roma naik sendiri. Kadang sampai terasa macam ada sesuatu lalu dekat belakang badan. Lepas tu, bunyi pula mula muncul. Beberapa orang kampung, termasuk aku sendiri, mula dengar bunyi macam langkah kaki dari arah ladang waktu malam. Ladang tu memang luas, betul-betul belakang rumah kami. Tapi lepas maghrib, tak ada siapa masuk sana. Itu memang dah jadi kebiasaan. Orang tua-tua selalu pesan, jangan merayau dalam ladang waktu malam. Tapi bunyi tu jelas. Langkah perlahan, macam orang berjalan sambil seret kaki di atas tanah lembap. Sekali, dua kali, kami cuba fikir positif. Mungkin pekerja ladang lambat balik. Atau mungkin haiwan. Tapi lama-lama, bunyi itu jadi terlalu konsisten. Setiap malam, waktu yang hampir sama. Dan arah dia makin lama makin dekat dengan rumah-rumah kami. Satu malam tu, aku duduk seorang dekat beranda. Angin tak kuat, cuma cukup untuk gerakkan daun sawit perlahan. Tiba-tiba, bunyi tu datang lagi. Langkah, berhenti. Langkah lagi, berhenti. Kali ni, dekat sangat. Macam betul-betul di belakang rumah aku. Aku tahan nafas, cuba dengar dengan lebih jelas. Langkah tu berhenti lama. Sunyi. Terlalu sunyi sampai bunyi cengkerik pun hilang. Aku bangun perlahan-lahan, jalan ke arah pintu belakang. Hati dah mula tak sedap. Tangan pegang tumbul pintu. Rasa sejuk. Bila aku buka sikit dan jenguk keluar, tak ada siapa. Halaman belakang kosong. Tanah lembap, pokok pisang diam tak bergerak. Tapi pokok sawit di belakang pagar, daun dia bergesil perlahan. Macam ada sesuatu yang baru lalu. Aku pandang lama. Dan masa tu, aku perasan satu benda. Angin tak kuat. Tapi daun sawit tu bergerak seolah-olah ada sesuatu berjalan di celah-celahnya. Perlahan,
menuju lebih dalam. Aku cepat-cepat tutup pintu. Jantung berdegup laju. Peluh sejuk mula keluar walaupun malam tu tak panas. Aku cuba tenangkan diri. Mungkin perasaan, tapi malam tu belum habis lagi. Bila aku baring atas katil, lampu dah tutup, aku cuba lelapkan mata. Tapi susah. Kepala aku masih teringat bunyi langkah tadi. Dan dalam keadaan separuh sedar tu, aku dengar sesuatu. Bunyi. Perlahan sangat. Macam bisikan. Balik. Aku terus buka mata. Gelap. Aku pandang sekeliling bilik. Tak ada siapa. Aku duduk tegak. Cuba dengar lagi. Sunyi. Aku tarik nafas panjang. Cuba yakinkan diri aku cuma berhayal. Tapi beberapa saat lepas tu, bunyi tu datang lagi. Lebih dekat. Balik. Kali ni jelas. Dan aku tahu satu perkara yang buat badan aku terus kaku. Bunyi tu bukan dari luar. Bukan dari pintu. Bukan dari tingkap. Tapi macam datang dari belakang telinga aku sendiri. Dekat. Terlalu dekat. Aku tak berani bergerak. Tak berani pusing. Aku cuma duduk diam atas katil sampai entah bila aku tertidur sendiri. Keesokan paginya, suasana kampung nampak normal macam biasa. Orang keluar kerja, budak-budak ke sekolah, semua macam tak ada apa-apa berlaku. Tapi dalam hati aku, rasa tak sedap tu masih ada. Dan rupa-rupanya, aku bukan satu-satunya yang mula perasan benda pelik. Hari tu juga, kami dengar cerita dari pondok hujung kampung. Seorang santri muda mula berubah sikap. Dan dari situ, semuanya mula jadi semakin tak terkawal. Budak tu nama Hafiz. Umur dalam 17 tahun. Orangnya jenis pendiam. Kalau bercakap pun perlahan, sentiasa tunduk hormat bila jumpa orang tua. Di pondok hujung kampung tu, dia antara yang paling rajin. Pagi-pagi lagi dah bangun, bantu bersihkan kawasan. Lepas tu masuk kelas mengaji tanpa pernah lewat. Pendek kata, tak pernah ada cerita buruk pasal dia. Sebab tu, bila Ustaz mula cerita pasal perubahan Hafiz, kami semua rasa pelik. Kata Ustaz pondok, sejak beberapa hari tu, Hafiz selalu terjaga tengah malam. Bukan sekali dua, tapi hampir setiap malam. Mula-mula Ustaz ingat dia sakit atau susah tidur. Tapi satu malam, Ustaz terserempak dengan dia dekat luar bilik. Berdiri diam menghadap arah ladang. Waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi. Ustaz tegur dia, tapi Hafiz tak terus jawab. Dia cuma angkat tangan perlahan, macam minta senyap. Lepas tu dia cakap sesuatu yang buat Ustaz terus rasa lain. Mak panggil. Masalahnya, semua orang tahu ibu Hafiz dah meninggal 2 tahun lepas. Bila Ustaz tanya lebih lanjut, Hafiz kata suara tu datang dari arah ladang. Lembut, jelas, macam betul-betul dekat. Kadang-kadang suara tu panggil nama dia perlahan. Kadang-kadang menangis. Mula-mula kami anggap mungkin dia rindu. Biasalah, budak umur macam tu jauh dari keluarga, emosi mudah terganggu. Tapi lama-lama, benda tu jadi makin pelik. Hafiz mula bercakap seorang diri. Ada orang nampak dia duduk di tepi tangga pondok. Bibir bergerak macam tengah berbual. Tapi bila ditanya, dia diam. Pandang kosong. Senyum sikit, lepas tu bangun dan pergi. Kadang-kadang waktu petang, masa budak lain tengah bermain atau ulang kaji, Hafiz akan berjalan ke arah ladang, berdiri dekat pagar kayu yang dah lama tu dan pandang ke dalam. Lama. Teramat lama. Macam dia tengah tunggu sesuatu. Atau seseorang. Aku sendiri pernah nampak dia satu petang. Matahari dah nak jatuh. Langit warna oren kemerahan dan bayang pokok sawit panjang melerit atas tanah. Hafiz berdiri dekat pagar. Diam. Tak bergerak langsung. Aku panggil dia dari belakang. Hafiz, kau buat apa tu? Dia tak terus jawab. Beberapa saat, dia cuma berdiri kaku. Lepas tu, perlahan-lahan, dia senyum. Senyuman tu buat aku rasa tak sedap hati. Bukan sebab dia senyum, tapi cara dia senyum. Macam dia nampak sesuatu yang sangat dia kenal. Tapi pada masa yang sama, bukan sesuatu yang sepatutnya ada di situ. Dia angkat tangan, gerakkan perlahan, macam menyambut seseorang datang dekat dia. Padahal depan dia kosong. Tak ada orang, tak ada apa-apa. Aku pandang sekeliling. Angin tiba-tiba berubah. Dari panas petang jadi dingin. Bukan sejuk biasa, tapi sejuk yang buat tengkuk rasa berat.
Daun sawit mula bergoyang perlahan, padahal aku tak rasa angin kuat pun. Dan masa tu, aku dengar lagi bunyi yang aku dengar malam sebelumnya. Langkah kaki, perlahan, seret. Tapi kali ni bukan 1, 2, 3, banyak. Macam ada ramai orang berjalan serentak masuk ke dalam ladang. Bunyi tu jelas dari arah yang Hafiz pandang. Aku cepat-cepat pandang ke dalam ladang. Gelap sikit walaupun masih petang. Pokok-pokok sawit rapat, susah nak nampak jauh. Tapi aku yakin aku dengar sesuatu bergerak di celah-celah tu. Aku cuba cari bayang, cari apa-apa pergerakan. Tapi tak ada, kosong. Cuma bunyi langkah tu masih ada. Perlahan, semakin jauh. Seolah-olah memanggil. Aku pandang balik Hafiz. Dia masih berdiri. Senyum tu masih ada. Dan mata dia fokus ke satu titik yang aku tak nampak. Hafiz, aku panggil lagi. Kali ni suara aku dah mula serak. Dia tak jawab. Cuma langkah ke depan. 1 langkah. Dekat dengan pagar. Lepas tu perlahan-lahan, dia panjat. Gerakan dia tenang. Macam dia dah biasa buat benda tu. Hafiz, kau nak pergi mana? Masih tak ada jawapan. Dia turun ke sebelah sana. Masuk ke dalam ladang. Aku berdiri kaku. Nak ikut tapi kaki macam berat. Bunyi langkah tu masih terdengar. Dan sekarang, bunyi tu seolah-olah menyambut kehadiran dia. Seolah-olah dia memang ditunggu. Hafiz berjalan perlahan ke dalam. Tak tergesa-gesa. Tak pandang belakang. Macam dia tahu ke mana dia nak pergi. Macam dia ikut seseorang. Aku cuba nampak lagi dalam. Tapi pandangan aku terhalang pokok-pokok sawit yang rapat. Beberapa saat kemudian, bayang dia hilang. Ditelan gelap ladang. Dan tiba-tiba, semua bunyi berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Sampai aku boleh dengar degupan jantung sendiri. Aku berdiri lama dekat situ. Tak tahu nak buat apa. Perasaan masa tu bercampur. Takut, tapi dalam masa yang sama, rasa macam ada sesuatu yang tak betul sedang berlaku. Dan entah kenapa, dalam hati aku kuat mengatakan satu benda. Hafiz tak masuk seorang diri. Walaupun mata aku tak nampak sesiapa, aku yakin ada sesuatu yang sedang berjalan bersama dia. Lepas kejadian petang tu, Hafiz memang tak balik ke pondok macam biasa. Mula-mula Ustaz ingat dia keluar sekejap saja, mungkin nak tenangkan diri. Tapi bila masuk malam dan sampai ke subuh pun dia tak muncul, semua orang mula risau. Esoknya, Ustaz beritahu orang kampung. Berita tu cepat tersebar. Hafiz bukan budak biasa-biasa. Dia dikenali dan tak pernah buat hal macam ni. Jadi, bila dia hilang tanpa khabar, semua orang tahu ada sesuatu yang tak kena. Kami sepakat untuk cari dia waktu siang. Dalam hati masing-masing, memang ada rasa tak sedap. Tapi siang hari, sekurang-kurangnya ada cahaya. Kami kumpul dalam 5-6 orang, masuk melalui laluan kecil di belakang pondok yang terus tembus ke ladang kelapa sawit. Langkah pertama masuk je, aku dah rasa lain. Walaupun matahari terang dekat luar, dalam ladang tu macam ada lapisan gelap. Bukan gelap sepenuhnya, tapi suram. Cahaya matahari macam tersekat di atas, tak sampai ke tanah. Pokok sawit rapat, daun-daun besar menutup pandangan. Tanah pula lembap, setiap langkah rasa sedikit tenggelam. Dan bau anyir tu lebih kuat dari sebelum ni. Pekat, masuk ke hidung sampai buat tekak rasa loya. Seorang pakcik di depan tutup hidung dengan kain. "Bau apa ni?" dia bisik perlahan. Tak ada siapa jawab. Kami terus jalan perlahan sambil panggil nama Hafiz. "Hafiz? Hafiz?" Suara kami bergema sikit di celah pokok, tapi cepat hilang macam diserap oleh suasana sekeliling. Tak ada jawapan. Cuma beberapa kali kami dengar bunyi lain, macam daun dipijak. Krish. Semua terus berhenti. Pandang sekeliling. Diam. Tak ada sesiapa. Aku cuba fokus dengar. Nafas semua orang jadi perlahan, seolah-olah takut buat bunyi. Beberapa saat,
sunyi. Kemudian, kami sambung jalan semula. Belum sempat jauh, bunyi tu datang lagi. Krush. Kali ni, dari arah lain. Kami pusing serentak. Kosong. Cuma pokok sawit yang berdiri diam dan bayang-bayang yang bergerak sedikit ikut cahaya. Rasa tak sedap mula naik perlahan-lahan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang perhatikan kami, tapi tak nak tunjuk diri. Kami teruskan juga pencarian. Masuk lebih dalam. Bau makin kuat. Udara makin berat. Dan tiba-tiba, salah seorang pakcik di belakang berhenti. Dia angkat tangan, suruh kami diam. Korang dengar tak? Kami semua kaku. Diam. Dan masa tu, kami dengar suara. Suara perempuan. Lembut. Sayu. Macam orang memanggil dari jauh. Hafiz. Bulu roma aku terus meremang. Suara tu jelas. Bukan bayangan. Bukan perasaan. Betul-betul ada. Hafiz. Sekali lagi. Kali ni dari arah kiri. Kami semua pandang ke kiri. Tak ada sesiapa. Cuma deretan pokok sawit yang sama. Tiba-tiba, suara tu muncul lagi. Hafiz. Dari kanan pula. Seorang pakcik dah mula mundur sikit. Ini tak betul ni, dia bisik. Tapi suara tu tak berhenti. Hafiz. Sekarang, dari belakang. Dekat. Terlalu dekat. Kami pusing serentak. Tak ada sesiapa. Tapi suara tu seolah-olah bergerak di antara kami. Macam dia tahu kami dengar. Macam dia sengaja bermain dengan arah. Aku telan air liur. Tekak rasa kering. Tiba-tiba, suhu berubah. Sejuk. Mendadak. Nafas aku keluar jadi berkabus. Aku pandang tangan sendiri. Jelas nampak uap halus keluar dari mulut. Padahal tengah hari, matahari masih ada. Tapi dalam ladang tu, rasa macam masuk tempat lain. Tempat yang tak sepatutnya wujud. Dan masa tu, aku nampak sesuatu. Di celah 2 batang pokok sawit, ada seseorang. Berdiri. Diam. Jarak dia tak jauh. Mungkin dalam 10 langkah dari aku. Badan dia kurus. Pakai baju yang nampak macam baju punduk. Hafiz, aku panggil tanpa fikir. Semua orang terus pandang ke arah yang sama. Tapi peliknya, hanya aku yang nampak jelas. Yang lain macam terpinga-pinga, cuba cari arah. Dia tak bergerak, cuma berdiri. Kepala tunduk sikit, macam sedang pandang ke tanah. Hafiz, kau dengar tak? Aku langkah ke depan. 1 langkah, 2 langkah. Jantung berdegup laju. Dan tiba-tiba, dia hilang. Hilang macam tu saja. Tak lari, tak berpusing, cuma tak ada. Seolah-olah tak ada sesiapa berdiri di situ. Aku terus berhenti. Badan aku rasa ringan, tapi kaki berat. Seorang pakcik tarik tangan aku. Jangan pergi jauh. Suara dia tegang. Kami semua dah mula panik. Suara perempuan tadi dah tak kedengaran. Tapi sunyi yang tinggal lagi menakutkan. Kami buat keputusan untuk keluar. Tak tunggu lama. Semua berpatah balik, langkah cepat tapi masih berhati-hati. Bunyi daun dipijak muncul lagi sekali 2, tapi kali ni kami tak peduli. Semua cuma nak keluar dari tempat tu secepat mungkin. Bila nampak cahaya luar, dada rasa sedikit lega. Seorang demi seorang keluar dari ladang. Aku antara yang terakhir. Dan sebelum aku melangkah keluar sepenuhnya, aku dengar sesuatu. Dekat sangat. Betul-betul di belakang telinga aku. Suara yang sama. Lembut. Sayu. Jangan balik. Aku terus pusing. Tak ada sesiapa. Tapi aku tahu, suara tu bukan sekadar memanggil. Seolah-olah ada sesuatu dalam ladang tu yang tak nak kami pergi. Malam tu, satu kampung dah tahu Hafiz hilang. Tak ada lagi yang anggap benda ni kecil.
suasana kampung berubah jadi tegang. Orang tua-tua mula berkumpul dekat surau, berbincang perlahan. Ada yang cadang tunggu pagi, tapi ada juga yang tak sanggup biarkan budak tu hilang lebih lama dalam ladang. Akhirnya, kami buat keputusan untuk cari dia juga malam tu. Silap besar. Aku sendiri sebenarnya ragu-ragu. Dari siang tadi lagi aku dah rasa ladang tu bukan tempat biasa. Tapi bila tengok orang lain semua bersiap dengan lampu suluh, parang dan kayu, aku ikut juga. Kami masuk melalui laluan yang sama. Langkah pertama je dalam ladang waktu malam, suasana dia terus berubah. Gelap. Bukan gelap biasa. Macam gelap tu hidup, menelan cahaya. Lampu suluh yang kami pegang nampak malap walaupun bateri baru. Cahaya dia tak jauh, seolah-olah ditarik masuk ke dalam kegelapan sekeliling. Bunyi cengkerik yang selalu kuat waktu malam tiba-tiba hilang. Sunyi. Sunyi yang menekan telinga. Kami jalan perlahan, rapat antara satu sama lain. Tak ada siapa berani bercakap kuat. Nafas masing-masing pun jelas kedengaran. Setiap langkah atas tanah lembap bunyi perlahan. Cup, cup. Dan entah kenapa, setiap langkah tu terasa berat. Macam ada sesuatu tarik dari bawah. Kami teruskan juga, masuk lebih dalam. Dan tak lama lepas tu, bunyi mula datang. Langkah kaki, perlahan, seret. Krsh. Kami berhenti. Lampu suluh terus dihalakan ke sekeliling. Tak ada apa. Tapi bunyi tu tak berhenti. Krsh. Kali ni dari arah lain. Kemudian satu lagi. Dan satu lagi. Dalam beberapa saat, bunyi langkah tu datang dari semua arah. Mengelilingi kami. Bukan satu, banyak. Macam ramai orang berjalan perlahan, mengitari kami dalam gelap. Seorang pakcik di sebelah aku dah mula menggenggam kuat lengan aku. "Jangan pusing belakang," dia bisik. Tapi susah, bunyi tu terlalu dekat. Kadang rasa macam betul-betul di belakang, kadang di tepi, kadang hampir sentuh kaki. Salah seorang dari kami akhirnya tak tahan. Dia jerit kuat. "Hafiz, kau kat mana?" Suara dia pecah dalam sunyi tu. Beberapa saat, tak ada jawapan. Kemudian, dari depan, "Aku kat sini." Semua terus diam. Itu suara Hafiz, jelas. Kami pandang ke arah yang sama. Lampu suluh dihalakan ke depan. Tanpa berbincang panjang, kami terus bergerak ke arah suara tu. Langkah jadi cepat walaupun hati masing-masing dah berdebah kuat. Semakin dekat, suasana makin sejuk. Nafas mula keluar wap halus. Dan akhirnya, di celah pokok sawit, kami nampak dia, Hafiz, berdiri, diam, jarak dalam beberapa meter sahaja. Lampu suluh menyuluh tepat ke arah dia. Baju dia sama, badan dia sama. Tapi ada sesuatu yang tak kena. Kepala dia tunduk, rambut jatuh menutup sebahagian muka. Dia tak bergerak langsung. "Hafiz," seorang dari kami panggil perlahan. Tak ada jawapan. Beberapa saat berlalu. Kemudian, perlahan-lahan, dia angkat muka. Dan masa tu, aku rasa jantung aku berhenti. Mata dia kosong. Bukan sekadar kosong macam orang mengantuk, tapi kosong macam tak ada siapa di dalam tu. Macam badan tu cuma tinggal kulit. Dan senyum dia terlalu lebar. Tak kena dengan situasi. Tak kena dengan muka dia sendiri. "Kau lambat," dia bersuara. Tapi suara tu bukan suara Hafiz yang aku kenal. Nada dia lebih dalam, lebih berat. Macam dua suara bercampur jadi satu. Beberapa orang terus mundur. Aku sendiri rasa kaki nak lari, tapi tak mampu bergerak. Hafiz, atau apa pun yang ada di depan kami tu, senyum lagi lebar. Kepala dia sengit sedikit, seolah-olah sedang menilai kami satu persatu. Dan masa tu, tanpa aku sedar kenapa, pandangan aku naik sedikit, ke belakang dia. Dan aku nampak sesuatu. Pada mulanya cuma bayang, gelap, lebih gelap dari gelap sekeliling. Tapi bila aku fokus, aku nampak bentuk. Seseorang atau sesuatu berdiri tepat di belakang Hafiz. Lebih tinggi, terlalu tinggi. Kepalanya hampir menyentuh daun sawit di atas. Badan dia kurus, panjang dan tak jelas sepenuhnya. Macam kabur
tapi wujud. Dan yang paling buat aku kaku, benda tu sedang memerhatikan kami. Aku tak nampak mata dia dengan jelas, tapi aku tahu dia sedang tengok kami. Perasaan tu kuat, menekan, seolah-olah seluruh badan aku diperhatikan dari atas sampai bawah. Dan Hafiz masih berdiri di depan dengan senyum yang tak pernah hilang. Seolah-olah dia bukan lagi Hafiz, tapi sesuatu yang sedang menggunakan dia untuk berdiri di situ. Dan kami semua sedang berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang tak sepatutnya kami temui malam tu. Kami tak tunggu lama bila nampak keadaan Hafiz macam tu. Walaupun dalam hati masing-masing dah mula takut, naluri nak selamatkan dia lebih kuat. 2 orang terus mara ke depan, cuba pegang tangan dia. "Hafiz, jom balik," salah seorang jerit. Suara dah mula bergetar. Aku ikut rapat di belakang. Jarak kami dengan dia makin dekat. Bau anyir yang sama dari siang tadi tiba-tiba jadi lebih kuat, menusuk sampai ke dada. Udara sejuk makin menggigit kulit. Bila tangan pertama pegang lengan Hafiz, semuanya berubah. Dia melawan secara tiba-tiba, kuat, terlalu kuat untuk budak seusia dia. 3 orang lelaki dewasa cuba pegang dia serentak, tapi badan dia macam tak boleh dikawal. Dia meronta dengan tenaga yang tak masuk akal. Tangan dia menolak kasar, hampir buat salah seorang jatuh ke tanah. "Pegang dia, jangan lepas," ada yang jerit. Tapi susah. Setiap kali kami cuba tarik dia ke arah luar ladang, badan dia melawan ke arah bertentangan, ke dalam gelap. Dan masa tu, dia ketawa. Perlahan pada awalnya, kemudian semakin kuat. Ketawa tu bukan macam manusia, bukan ketawa biasa. Ada nada kasar, serak dan berlapis. Macam lebih dari satu suara keluar serentak dari mulut dia. Bulu roma aku terus berdiri. Aku lepaskan tangan dia sekejap, terundur beberapa langkah. Yang lain masih cuba pegang, tapi jelas mereka pun dah mula goyah. Tiba-tiba, Hafiz berhenti. Secara mengejut, semua jadi diam. Dia tak meronta lagi, tak bergerak langsung. Kepala dia tunduk semula, rambut jatuh menutup muka. Suasana jadi sunyi, terlalu sunyi sampai bunyi nafas kami sendiri terasa kuat. Perlahan-lahan, dia angkat kepala sedikit dan dengan suara yang hampir tak kedengaran, dia bisik, "Aku dah jumpa jalan." Aku tak faham maksud dia, tapi cara dia cakap buat dada aku rasa berat. Macam ada sesuatu yang sedang menunggu di hujung jalan tu. Dan tepat pada saat tu, semua lampu suluh kami padam. Serentak, tak berkelip, terus gelap. Gelap total. Aku terus kaku di tempat aku berdiri. Mata terbuka luas, tapi tak nampak apa-apa. Tangan aku teraba-raba di depan. Kosong. "Lampu aku mati," seseorang bersuara panik. "Semua mati," seorang lagi jawab. Dan dalam gelap tu, bunyi mula datang. Langkah kaki. Tapi kali ni bukan perlahan. Berlari dari semua arah. Mengelilingi kami. Bunyi tapak kaki menghentak tanah lembap. Laju, bertindih-tindih. Macam puluhan orang berlari dalam gelap. Aku pusing ke kiri, ke kanan. Tapi tak nampak apa-apa. Hanya bunyi. Dan kemudian, nafas. Dekat telinga aku. Hangat. Tapi dalam masa yang sama, terasa lembap dan berat. Aku tahan nafas, tak berani bergerak. Kemudian, suara. 1, kemudian 2, kemudian banyak. Memanggil nama kami satu persatu. Amin, Rahman, Din. Suara tu berbeza-beza. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang macam suara perempuan, ada yang serak, hampir macam berbisik dari dalam tanah. Aku rasa lutut aku lemah, jantung berdegup laju sampai sakit. Dan tiba-tiba, aku rasa sesuatu sentuh bahu aku. Perlahan, sejuk, lembap, macam tangan, tapi bukan tangan biasa. Aku tak berani pusing, tak berani tengok. Tapi aku tahu, ada sesuatu sedang berdiri sangat dekat dengan aku. Mungkin tepat di belakang atau di sebelah. Aku boleh rasa kehadiran dia. Berat, menekan, seolah-olah hanya tunggu aku berpusing untuk menampakkan diri.
Aku pejam mata kuat-kuat. Dalam hati, cuma ulang satu benda. Jangan pusing. Jangan pusing. Beberapa saat terasa sangat lama. Kemudian, tiba-tiba, lampu suluh aku menyala balik. Cahaya menyambar ke depan. Aku terus buka mata. Dan apa yang aku nampak? Hafiz dah tak ada. Tempat dia berdiri tadi kosong. Macam dia tak pernah ada di situ. Yang tinggal cuma kesan di tanah. Tapak kaki. Banyak. Bukan satu arah. Tapi satu laluan jelas menuju lebih dalam ke ladang. Lebih gelap. Lebih pekat. Seolah-olah sesuatu baru saja membawa dia masuk. Yang lain pun mula menyalakan lampu masing-masing. Wajah semua pucat. Tak ada siapa bercakap. Dan masa tu, aku perasan sesuatu di antara pokok. Bayang-bayang. Bergerak. Perlahan. Satu. Kemudian satu lagi. Dan satu lagi. Bukan satu. Banyak. Tak jelas bentuk. Tapi cukup untuk nampak. Mereka sedang bergerak di celah pokok sawit. Mengelilingi kami. Seolah-olah masih ada di situ. Masih memerhati. Dan mungkin sedang tunggu giliran tersebut. Kami semua diam sekejap, rasa tak percaya dengan apa yang kami nampak. Ladang kelapa sawit yang siang tadi tenang, kini jadi tempat yang buat jantung aku berdegup laju. Cahaya matahari yang terik pun tak mampu hilangkan rasa seram yang menebal. Bau anyir masih kuat menusuk ke hidung buat tekak rasa loya. Tapi tak seorang pun berani bergerak terlalu dekat lubang tu. Di tengah ladang, tanah hitam tu lain macam. Bukan tanah basah biasa. Nampak seolah-olah baru digali. Tapi bentuknya tak kemas. Macam ada benda besar yang menolak tanah tu keluar. Tapak kaki di sekeliling lubang, aku pandang satu persatu. Ada yang kecil, macam budak-budak. Ada yang besar, macam lelaki dewasa. Dan jumlahnya terlalu banyak. Semua kelihatan macam berdiri lama di situ, seolah-olah menunggu sesuatu. Aku cuba bayangkan, siapa yang sanggup buat lubang sebesar ni, tapi tiada orang nampak. Di tepi lubang tu, mata aku tertancap pada sesuatu yang buat darah sejuk. Kain baju Hafiz. Terkoyak, koyakannya tidak sekata dan basah. Bau anyir dari kain tu kuat. Bau yang sama dari malam-malam sebelum ni, bau yang buat aku rasa nak muntah. Aku tak berani sentuh, tapi tangan aku macam bergerak sendiri, terjulur ke arah kain tu sebelum aku teringat kata-kata ustaz malam tadi. Jangan dekat, jangan panggil, jangan cari lagi. Apa pun yang ambil Hafiz, bukan benda yang nak dilepaskan balik. Kata-kata ustaz tu berulang dalam kepala aku. Setiap kali aku pandang lubang tu, ada rasa menekan yang buat dada sesak. Semua orang senyap, sunyi yang pelik. Walaupun burung berkicau di sekeliling ladang, sunyi yang macam menunggu. Dan masa kami nak keluar, aku terdengar sesuatu. Perlahan, hampir tak jelas. Suara yang sangat familiar. Aku kat bawah. Aku pandang sekeliling. Semua muka pucat. Ada yang menelan liur kuat-kuat. Suara tu datang dari lubang. Dalam lubang. Dari tanah hitam tu sendiri. Aku cuba panggil Hafiz. Hafiz? Sunyi, tapi sekejap kemudian suara tu kedengaran lagi. Kali ni lebih jelas, hampir seperti bisikan yang menembusi telinga. Aku kat bawah. Badan aku kaku, tak berani bergerak. Aku tahu itu bukan Hafiz lagi. Benda yang meniru suara dia tu sedang bermain dengan perasaan kami, sedang menguji seberapa berani kami. Bau anyir dari kain baju dia masih menusuk. Aku tarik nafas panjang, rasa sejuk yang luar biasa menyelubungi badan walaupun matahari masih tinggi. Beberapa orang cuba dekatkan lampu suluh ke lubang. Cahaya mereka tak sampai jauh. Lubang tu terlalu gelap, seolah-olah menelan cahaya. Dan dalam gelap tu, bayang-bayang kecil bergerak perlahan. Tak jelas bentuk, tapi cukup untuk buat kami menoleh antara satu sama lain dengan mata beliak. Ustaz tarik aku ke tepi, bisik perlahan. Apa pun yang ada bawah tu, jangan dicabar, jangan dipanggil. Benda ni bukan untuk manusia. Aku tunduk, tengok ke tanah. Tapak kaki di sekeliling lubang masih banyak. Nampak macam bergerak sedikit. Macam ada yang berjalan di celah pokok kelapa sawit dekat tepi. Tapi bila aku pandang betul-betul, kosong.
Aku cuba bernafas perlahan tapi dada terasa sesak. Suara Hafiz atau sesuatu yang tiru dia tu masih kedengaran, jauh tapi dekat dari bawah tanah. Aku kat bawah dan aku tahu benda tu tak akan lepaskan Hafiz begitu saja. Tidak hari ini, tidak bila-bila. Semua orang senyap, tiada yang bergerak. Sunyi ladang tu seolah-olah menelan semua bunyi. Tapi aku masih boleh dengar bunyi tapak kaki kecil, bunyi yang tak patut ada di ladang siang terang bergerak perlahan-lahan di sekeliling kami. Aku rasa satu perkara, bahawa malam, gelap dan bau anyir yang kami alami sebelum ni hanyalah permulaan. Lubang ni puncak sebenar dan benda yang menunggu di bawah tu belum selesai dengan kami. Sejak hari tu, ladang kelapa sawit tu tak pernah sama. Kalau sebelum ni kami boleh lalu sebelah ladang untuk ke kebun atau ke rumah jiran, sekarang hati semua orang rasa berat. Kami tutup kawasan tu, pasang pagar sementara, tanda amaran. Tapi tak ada siapa berani masuk jauh, apatah lagi bila malam menjelma. Bau anyir kadang-kadang masih datang, walaupun matahari tengah tinggi. Tapi malam, suasananya lebih menekan, lebih menakutkan. Kadang-kadang, bila malam terlalu sunyi, orang kampung masih dengar suara. Lembut, sedih, hampir menangis. Memanggil nama budak-budak atau orang tua. Kadang rasa macam minta tolong, tapi tak sampai satu kata pun jelas. Aku sendiri pernah terjaga tengah malam sebab terdengar suara tu. Nafas terhenti, tak berani bergerak. Hanya duduk di tingkap, tengok ladang gelap tu dan dengar suara tu hilang perlahan-lahan bersama angin. Beberapa bulan lepas tu, ada pekerja baru datang ke kampung. Dia tak tahu cerita lama. Dia ceria, rajin, suka membantu. Kami tak beritahu banyak, cuma kata ladang tu bukan tempat nak main tengah malam. Tapi satu malam, dia hilang. Tanpa jejak. Tak ada orang nampak dia keluar. Tak ada lampu suluh yang tinggal. Tak ada suara menjerit. Hanya kesan tapak kaki. Tapak kaki tu menuju ke arah yang sama dengan Hafiz. Menghilang ke dalam ladang. Ke arah lubang yang selama ni menjadi misteri. Aku dan beberapa orang tua yang masih kuat hati pergi periksa pagi esoknya. Tapak kaki masih ada, tapi manusia tiada. Seolah-olah ada sesuatu yang menelan orang tu begitu saja. Bau anyir tu kembali, tapi kali ni lebih pekat, lebih menusuk, buat semua orang mundur perlahan-lahan. Sejak peristiwa tu, aku selalu terfikir, berapa ramai sebenarnya yang masih ada di dalam ladang tu? Hafiz, pekerja baru, mungkin lagi ramai sebelum ni atau selepas ni. Siapa tahu? Orang kampung jarang bercakap tentang benda ni. Tapi bila angin malam lalu di ladang kelapa sawit, kita boleh dengar. Bukan satu suara, tapi banyak. Satu demi satu, lembut, seperti memanggil. Kadang terdengar jelas nama seseorang, kadang cuma desah nafas panjang. Aku selalu terjaga malam-malam, cuba dengar. Dan kadang rasa suara tu datang lebih dekat dengan rumah kami. Anak-anak kecil di kampung pun mula takut nak lalu tepi ladang. Mereka cerita kadang terdengar suara orang tua memanggil mereka dari arah ladang. Tapi bila mereka tengok, tiada siapa pun di situ. Hanya bayang-bayang daun sawit bergoyang perlahan. Kadang-kadang aku sendiri terasa sejuk yang tak masuk akal di badan bila dengar desah itu. Seolah-olah ada mata sedang memahati dari celah pokok. Orang kampung mula terima ladang tu sebagai kawasan larangan. Ada yang kata lebih baik jangan panya, jangan masuk. Biarkan apa pun yang ada dalam tu duduk di situ. Tapi aku tak boleh berhenti terfikir. Setiap kali angin malam bertiup, bau lembap tanah basah bercampur anyir tu datang semula. Dan suara-suara masih memanggil. Aku pernah cuba kira, mungkin 1, 2, tapi suara tu terlalu banyak, bercampur. Seolah-olah mereka semua sedang menunggu sesuatu. Menunggu orang masuk, menunggu kami terdengar, atau menunggu kami buat kesilapan. Dan aku tahu, ladang kelapa sawit tu takkan sama lagi. Tidak untuk sesiapa pun. Setiap malam bila angin lalu, aku duduk di tingkap. Dengarkan suara-suara yang perlahan, tak pernah berhenti.
Dan kadang-kadang aku tertanya, bila waktu itu akan berhenti? Atau adakah ia akan terus memanggil untuk selama-lamanya? Ladang tu diam, tapi tidak sunyi. Dan aku tahu kami tak pernah benar-benar selamat dari apa yang tinggal di dalamnya.